Hello, what's up guys? And Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Rider_Oja. Dan pada hari ini kita akan main Baby in Yellow chapter 4. Sekian lama hari ini ada chapter baru Let's go, mari kita main This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new message. Hello and congratulations. Your application has been successful and we're very pleased to welcome you to the Crown Childcare family. Report to reception for orientation. Your journey with us starts today. Dia dengar apa cakap mula hari ini. Kan. What the hell? Crown Children. Good morning and welcome to your first day at Crown Childcare. Let's get started. Log on to the computer to print your contract. We encourage you to read each section carefully before signing. Macam biasa lah. Tak habis kena cari kunci First time main Tak tengok siapa bermain lagi. Aku cuba kat TikTok, terus download. Kau nak aku buat apa dengan duit ni, Mat? Mana kunci? Where? Where's the key? Jangan cakap kat dalam ni, Mat. Cuba sekejap kan kita dapat duit kan. Ni ambil dari sini. Let's go. Di makanan. Apa tu kunci yang tidak penting. Let's go. Macam ni. Nak nombor berapa? A3 lah. Kita cuba. Anjay. Give me that. Aku buat apa baik bila benda lah ni. Tak jadi apa-apa pun ni yang benda. Siap. What is this? Pen. Kita cari kunci lah. Mana kunci? Hidupkan. Yo. Selamat datang. Manalah aku tahu. Tak apa lah, tak jadi lah, tak tahu. Sibuk. Mana kunci dia, Mat? Ya Allah. Where's the key? Tu ke ada pintu ni. Ni kat pintu siap. Yang benda. Duduk. Apa siap function kita duduk? Gila, dah lama baik. What do you mean menjaga raksasa kecil sejak? You seem very busy doing something. Have you tried the note on the side of the computer? Dekat komputer. Masalahnya ni ada apa, Mat? Kau nak aku buat apa? 1, 2, 3, 4. Kan? Set. Wah, tak ada apa-apa. Dari mana ni note ni? Where? Apa ni? Wait a minute. Kalau aku betul gempak, Mat. Ui, betul siap. Hari pertama anda. Let's go. Kepada calon pekerja, kami tidak sabar menanti anda menyertai keluarga kami yang sangat semakin berkembang. Sangat banyak peluang menarik di hadapan. Sebelum kita bermula, sila cetak dan baca kontrak anda yang teliti. Selepas anda mendatangi, kita boleh mula bekerja bersama aku. Ui, bapak dia.
Saya mengundurkan diri. Tadi guys. Iklan tadi. Gila, dia nak suruh aku baca apa, Mat? 225. Apa ni 225? Okey, ni cara pekerja tadi. Kita kan tulis mana ni 225? Itu kod dia kan? Ni ke? Tak, aku tak rasa yang ni. Mana kod lagi, Mat? Dia pasti kod dia ni 225. Tak ada apa-apa. Tapi style tu. Ni email tadi ni. Apa benda? Keluar. Pasti ada tempat kita akan tulis kod ni. Kita kunci. Boleh ambil dah. Tadi tak boleh ambil kan. Welcome to the family, employee 225. Place your contract in the care hatch and collect your employee card. Ambil kat pekerjaan dah. Letakkan kontrak anda ke dalam. Kat mana tu? Ni Oh ni. Oh. Anjay. Makin mantap dogi baby in yellow ni. Letak. Oh, salah tekan. Alah si kuning. Pamau. Yakin aku kejap lagi pasti iklan ni. Mana-mana yang penjaga kanak-kanak, beri dia makan, main dengannya. Mampus sakit siapa aku. Let's go guys. By the way, aku dah buat something kat dia. Let's go my badut. My badut. You can start with some light entertainment. Toys have been provided. Mau buat apa kat sini? Let's go. Dah lama kita tak jumpa. Your name is Johnny Badut. Anjay. Come here. Bermain dengan dia. Aku rasa aku faham macam ni. Set. Tak mah pun. Piu. Oh tak boleh. Entertainment has its place, but his growth is essential. Cari sebotol susu. Take him upstairs to be fed, then back downstairs to change. Sana. Jom. Aku jaga kau. Aku bukan bapak kau sibuk. Ni nasi sebotol susu. Tekan. Selek tak bagi buka. Mu buat apa Cuma tolong buka tu. Jom ikut aku jom. Badut. Jom kita naik. Aduh tak sengaja. Aduh tak sengaja. Nak. Lu hilang. Oh ni. Sorry. Duduk. Senyum anjing. Besok tu. Mana? Botol susu mu kat mana? Takkan kat dalam ni, Mat. Apa benda? Pampers. Gagak aku bagi dia pampers anjing. Apa ni? What is this? Oh tak boleh. Sekejap. Mana botol susu dia? Boleh buka? Oh terkunci. Alah, mu pasti main sorok susu kan. Macam lah aku tak tahu. Ni apa? Boleh buka lah. Masih terkunci. My bad bro.
Where? Ikut. Ni sambungan ke atau kita jadi karakter lain lah? Aku tak tahu lah ni. Oh. Ui, babi. What the hell? Mu macam-macam ah. Mu nak bunuh aku Look at you two having so much fun. A reminder, you still haven't fed or changed him. Oh, kat sini susunya man. Oh ni. Hey, come here. Come to Papa. Wee. Asal kita boleh main kan, Chan? Dia macam Mu nak makan lah. Nah. Good boy. Letakkan bayi di atas meja pasal. Macam salah je. Tak letak je lah. Oh lah, ni dah macam biasa lah guys kan. So dia tak hilang. A daily evaluation is critical to monitor his progress and development. Oh, bye-bye. Apa ni sih ya? Bahaya. So kalau bahaya kisah pula aku. Kamu tidak. Tak apa lah. I don't care. Okay guys, shift kita sudah tamat ya. Kita dah boleh balik semua. Belum Tak boleh balik lagi. Oh, tolol lah. Bukan. Biru, merah, hijau. Okey dah. No, Jamal. Johnny. Siapa lagi yang panggil nama dia tadi? Johnny Badut. Oh shit bro. My bad. Hey, goodbye, bab. Apa tadi? Macam lah. Dia suruh kita sediakan dia untuk tidur, tapi kita tengok dia bahagia, dia happy. Dia happy ni pun kita selalu main dengan dia tau. Apa tu? He's not quite ready yet. Take him upstairs and tuck him into bed. Jom tidur, jom. Let's go. Hey, goodbye lah tidur. Wait. Oh, alah tak boleh. Tak apa lah, jom lah, kita bawa je lah. Bawa dia ke katil. Ni kan, aku tahu sebab tadi aku nampak dah tidur kau. An adequate first shift employee 225. You've earned yourself a crown sticker. Mana bang? Proceed to reception and clock out. Ni ya? Alright, sudah. Wah, dapat stiker sinya. Okay guys, mari kita balik. Tambah pelekat pada cabang kad. Kat mana? Sini. Ada ni. Kita letak mana mendalam ni? Mana?
Oh sini. Ya Allah ya Robby. Pulang ke rumah. Let's go. Mari kita usaha bla bla bla. Okay. Welcome to Crown Childcare. Nurturing growth every day. What the fuck? Tak bagi aku balik ke apa? Ayah, sabar. Ni macam biasa kan? 945. Alright. Selamat pagi. Bla bla dari pekerjaan. Okay. Dah. Okay, where's low? Cuci kereta hari Selasa. Selamat pagi kita sudah di awal ini dia pulang nanya lagi. Okay. Dan sekarang kita ambil ni tetap je. Kita buat baru. Let's go lah. Good morning, employee 225. You'll find him in the naughty corner following a little incident last night. Let's ease him into the day with some quiet story time. Okay. Sekarang mana budak tu? Where is Johnny? Johnny Badut. Mana Johnny Badut guys? Johnny Badut. Where are you Johnny Badut? Johnny Badut mana? Johnny Badut. Mana Johnny Badut kita? Oi, suruh beli pula dah. Mana Johnny? Oh Johnny, where are you Johnny? Mana budak tu mat? Hey Johnny, where are you Johnny? Ya Allah. Okay, tadi ada iklan. Iklan tak habis. Cuba kita mana tu kita jadikan lagu ni dia muncul kan. Okey, tak boleh. Mana dia mat? Menyusahkan orang tu lah dia ni. Hilang pula. Ada kemungkinan kat sini tak Oh. Hell nah bro, apa lagi ni? Johnny Badut mu buat apa kat sini yang gelap-gelap? Muka dah badut ya Allah ya Robby. Mu buat muka sedih. Mana tak sedih mu pergi duduk dalam tu. Anda tahu gelap. Letak dia di atas bantal. Ni. Duduk dan ceritakan The King Boy. The Boy Hole mampus Putar. Duduk. Alright Johnny. Still testing boundaries. Interesting. Mu nak apa? Nak apa? Oh, okey. Chill. Kita akan buka. Ui, anakku. Anakku pula. Ui, budak. No. Aja. Tangkap baby tu. Aduh. Ai. Sini mu. Mu nak pergi mana? Okey, dah ke sini. Duduk dan cerita gagal bla bla bla. Aduh, macam mana nak tangkap ni? Weh shot tu. Okay, boleh. Ni boleh balik. Okay, target. Stop. Apa? EM apa? Okay, dah sini. Set. Alah, tolonglah. Set. Sini kau. Oh,
Whatever it is you're trying to apa sahaja kamu clearly not working. Maybe try looking for something useful in the storage room. Oh, okey, mantap. Jangan langgar aku lah. Alah, tidak ni. Apa? Kita ambil apa? Kita ambil apa? Oh, pucuk. Apa ni? Oh, aku faham. Mana tak mana? Oh, stop. Gila, aku nak tuang kat mana? Dah minit. Aku tuang kat mana dalam ni? Set. Pelik. Mana? Kita tuang kat mana? Oh. Ada dia keluar sini. Set. Let's go. Kena kau. This behavior is promising. Yang main benda lah ni. Begin an evaluation immediately. Kita kami kat mana? Oh, sini. Mungkin dia ada dalam ni okey dah. Habis samu. Apa tak? Ni nak seksa baby lah benda ni. Apa ada alah kau. Okay, dah habis iklan. Oh, yo. Yo, Beyblade. Okay, next apa? Biru, hijau, merah, kuning, hijau. Alright, sudah. Okay, kita tengok apa yang dia akan kena. Ini sama je rasanya. Ni layan apa ni? Tersiksa macam ni. Tak betul lah ni. Tapi macam biasalah apa yang dia cakap tadi kat depan. Apa tu? Penjagaan baby monster. Aku lupa. Cilat tak ada apa-apa punya. Tak adanya tiba buar. Tak adanya. Lu, mana? He's ready. Quickly, take him to reception for processing. Ni tak kereta yalah. Okay, sekarang tak ni tempat label. Lalu di situ kau 1000. Wih. Let's go. Tempat label. Mak kat mana tu? Oh, sini. Nama email. Alright, tanya apa kerja 225. Kanak-kanak ini telah lulus penilaian dan bersedia untuk pendapatan dengan ibu baru. Mak bapak mana yang nak ambil baby? Woi, what the hell? Sila pastikan dia bukan dengan betul. Betul. Gunakan telefon. Tadi aku bawa dia naik. Alamak. Dia nak aku label ke kat mana? Kat bawah ke? Kau Johnny, mari. Kau tidur apa aku cakap muka dah badut lah tu. Wih, anjing anak orang. Mak apa ke tak? Tak tahu apa.
Tak. Inilah label yang diartikan kan. Ke macam mana? Baba Johnny. Baba Johnny. Oh bukan salah pula. Johnny duduk sini dulu, Johnny. Johnny duduk sini dulu, Johnny. Kita ambil air mendalam ni. Let's go, come here. Oh, aku tengok mendalam ni kan. Kalau aku tengok mendalam ni, aku tak habis teringat something tu. Aku teringat changer go on wings, go on gold dengan go on silver. Macam aku nak label kan? Yay! Yay! Aku suka benda ni. I like this. I like this. Woo! Let's go dah, jom. Handsome lah ni. Tak cukup. Supaya tak boleh gerak lah. Cepat jalan sendiri. Spam. Okey dah cukup. Baba Jamal. Another child went out into the world. A truly remarkable. Baba Jamal, semoga tenang. Semoga bahagia dengan bapak baru kamu. You made in the playroom. Baba Jamal. Baba Jamal. Dapatkan musim panas. Penat main iklan dia, dapatkan aku dari bilik simpanan. Okey. Bapa SJ Doni. Okey, mana. Oh. Okey, kita kena bersihkan bilik mainan. Belah lah benda ni. Janganlah, ni barang special. Sedot. Apa benda tu? Meletup je ni benda ni. Ni lagi. Dah lah kan, tak ada apa-apa. Ada lagi je. Oh ni. Oh. Dah kosong lah semua. Kenapa jemaah kita belah? Report to the care hatch. It's time. Masa telah tiba. Tak ada apa. Dah lah tu kat mana aku lupa lah.
Ni apa tu? Berjaga-jaga kita bawa melala ni. Mana? Oh. Kunci. Oh, ya Allah ya Robi. Aku tak baca tu betul. Mak ni. Oh, CD. CD. Ni CD lah benda orang panggil. Mainkan rekod. Alright. Pasti dia bagi punya. Oh shit. Benda ni. What the hell? Oh, tak sedap hati lah. Berat lu lah Papa Roger. Mana? Senjata aku. Duduk pula. Ya Allah ya Robi. What the hell? What a sight to behold. Lucky you. Try to contain your excitement. Ensure the new arrival is safely tucked into bed before you clock out. Kenapa kau kembali? Ya. Dia kembali pula. Ya Allah. Alah tidur kau. Aduh, jaga lagi. Another sticker has been earned. Bising kau. 2 kali 5 orang baby. Even deserved. Benda lah ni jangan hilangkan tau. Kalau hilang siap kau. Aku oh, penat mat sikit-sikit iklan tu. Aduh. Let's go balik room. Pelekat mana pelekatnya? Ni king ke? Tak, kira settle. Aku nak balik lah. Aku suruh cok telefon pula. Ya Allah. Hi, it's Edward Stern. Okay. Would you be able to send another sitter? The one you sent didn't last very long. Okay. Thank you, bye. Dah tu je. Lebih baik aku dengar suara telefon dekat FNAF. Waduh. Kita nak pilih siapa? Tenang dan lembut. Pelanggan suka untuk menyerah di bawah tekanan. Alright. Tidak takut menghadapi cabaran mendaki. Kita kerja yang dengan sikap boleh buat terpuji. Bodoh, sangat bodoh. Okey, kita pilih dia. Memang tak lah aku nak pilih dia. Aku tengok pilih siapa lah. Boleh tak korang semua tak kerja dengan aku? Biar aku seorang je kerja. Dah pilih ni je lah. Okay, let's go. Akhirnya aku boleh berehat dan balik ke rumah. Your continued work helps us grow. We'll see you again tomorrow. Lagi esok. Yes, betul sekali. Akhirnya. Jadi iklan ni yakin aku. Okey, mari kita teruskan. Let's go. Welcome to Crown Childcare. Nurturing growth every day. Mulakan shift anda. Alright. Apa benda yang kau buat ya? Good morning, employee 225. Kamu yang buat bahasa Today we'll be Mundanya focusing on blocks and building.
A simple yet meaningful activity. Even the smallest sapling holds the potential to become a towering tree. But a sapling cannot plant itself. It must be cared for, nurtured, sustained. Pick him up. Build with him. Grow with him. Simple Mak. Simple. Tapi macam mana budak ni yang sekecil ni boleh buat benda macam ni? Oh, sorry. It feels like your first shift was only yesterday, yet here we are, your 2-week anniversary. Please enjoy the festive provisions. Can you see the tree? What the fuck, bro? Terkejut siap. What the hell? Duduk. What the hell? Apple. Hell man. Apa benda? Woi. Daftar masuk. Okey. Kisah gambar cantik. Good morning 225. Let's go. Tahu je kau Johnny. Aku ni pandai melukis tau Johnny. Kamu nak as 225 demonstrates their incredible artistic skill. Johnny, kamu duduk sini Johnny. Saya akan tunjukkan kamu lukisan yang sangat-sangat lawa. Okey, kita akan melukis kotak yang gelap lah. So kita lukis ini set. So matahari kuning lepas tu ada hitam sikit. What the fuck, seram siap. Besar sangat pula. Lain macam tu. Tak apa lah, buang. Kita akan melukis lukis apa guys? Tak tahu lah guys. Aku tahu. Bulatan besar tak cukup lah. Bulatan besar tu. Besar sangat pula. Bulatan besar, bulatnya perut dia. Kita ambil putih. Kita besarkan sikit. Buatlah ini jadi ini dan ini. Kita buat ini. Salah lah. Kita buat ini. Muka engkau tak yalah nak happy sangat. Tak dimarah songeh. So, kita buat ini. Kita buat ini pula. Dan terbesar sangat lagi. Kita buat ini. Kita buat ini. Jadilah Poke Doraemon. Kita colourkan sikit lagi. Lepas tu kita tambahkan matanya. Macam ni. Tadi macam ni. Kita buat ini. Jadi ini. Jadilah Doraemon. Deno Naichuki Doraemon. Dah jauh lukisan aku. Undi. Lu. Wey. It looks like we have another arrival. Doraemon. Stop what you're doing and report to the care hatch. Laporkan ke cash. Let's go.
Lukisan aku ni akan jadi mahakarya yang sangat... Oh, bukan nak. Ya Allah, ya Robi. Tak boleh anjing aku tengok gambar aku sendiri. Ya Allah. Okay, habis iklan. Let's go. Ni apa benda? Oh, CD lagi. Kamu nak dengar? Jom dengar. Loh. Wah, akan nyalakan nanti macam ni Loh. Benda. Oh, yang ni kucing hitam tu kan? Oh, I know. Yo, jangan cakap. Another glorious addition to our family. And still, you cannot see the tree. Curious. Make sure they are both well fed. No favorites. Cak. Dekat satu pun dah payah tambah lagi 2. Penat lah. Dah duduk balik kau. Penat. Ya Allah, ya Robi. Nangis betul penat lah. Dah tak nak aku kerja benda macam ni lah. Tak nak dah aku. Aku menyerah tu. Tu bagi 2. Aku jatuh. Alhamdulillah. Weh, dah minit mana botol yang satu tadi? Ni. Alamak, hilang pula. Toyol betul lah. Dah masuk sorok ni. Sudah lama lagi, yakin aku. Beri makan seseorang bayi. Ya, tahu masalahnya diorang hilang. Kalau aku bagi diorang makan apa, diorang tak ada. Kalau aku tahu tadi baik aku bawa budak seorang-seorang tu. Loh. Wah, apa lagi kalau aku turunkan diorang dari kat sini ya. Alah, muka dah lah macam tu. Dah aku nak buat satu-satu. Kita tak naik. Kenapa? Saya nak baling lah. Tak boleh lah. Jom. Nah, seorang minum. Sabar. Sabarlah, tak payah nangis. Botol satu kat bawah. Ya. So, sekarang ni kita ada 2 Johnny Badut. So, kita akan panggil nama diorang ialah Johnny Badut #1 dan Johnny Badut #2. Interesting. Take him to the staff room. Let's try a more appetizing option. Kau bagilah dia main benda lah ni. Tolak. Lu. Dudukkan dia di atas kerusi bilik staff. Staff kita yang ni kan? Yes. Ambil makanan bayi dari peti sejuk. Kau nak? Oi, kita buat sandwich lagi tu. Macam cerita sebelum ni. Kita letak, kita ambil. Asyik makanan mana?
Ni ke? Oh, ni ke? Crown Childcare reminds you, do not consume baby food, no matter how tempting it may be. Okay. You were told, do not eat the baby food, not shove it all in your greedy little face. Get back in the kitchen and do your job. Wih. Mu nak makan? Bapak dia aku pun nak suap. Kau tahu tak? Tiba-tiba aku teleport kat sini. Cari jalan untuk masuk bilik staff pula. Aku main sumpah ni aku main cuba je. Aku tahu tiba. Okay. Macam mana kita nak masuk bilik staff tu? Balik lah. Jamal! Aku main kereta lah Jamal. Jamal. Tak apa, hilang dah. Macam mana kita nak? Boleh dipaksa buka. Tapi macam mana nak buat? Oh. Tadi benda ni macam boleh. Hema. Guys, red tadi kalau cari-cari kita kena pakai mendalam ni. Ya Allah ya Robi, tolol. Yo, apa? Ya dah, sudah. Apa ni? Ke atas. Kenapa makin macam bahaya Oh, what is that? Yo, ada budak pernah tinggal kat sini ke? Anda tahu kan? Hanya berteori saja. What the fuck is that, bro? What the hell? Oh. Mana ni? Kat sini, Mat. What the hell? Memang gemuk. Takutnya. Tak makan shift dan keluar. Okey, ya. Tapi kat mana? Sebab ni terlalu gelap ni, aku tak nampak apa-apa.
Dah guys, sini kat mana? Oh ni, ya Allah. Gelap ah. Dah malam. Oh, did you not get a sticker? Strange. That only happens to incompetent employees. Weh, aku kena Sleeping on the teleport. job means unpaid overtime. Deliver the package. Mampus lah kau. Okay, thank you. Hantar. Alah, semua benda aku nak buat. What the? Oh, ni tempat yang first time tu kan. Nak buat pertama kalinya kita main. Keroce. Welcome to Crown Childcare. Nurturing growth every day. Okay lah guys, mungkin sampai sini lah video kita pada kali ni. Kita sambung part 2. Okay, bye bye guys.